Ada nak tanya apa-apa ke, nak sumbang apa-apa ke? Ustaz, untuk Ustaz ya. Kita kerja. Tiba benda tu tumpang kan, pasal angin lah. Kita bercakap, alamak angin ni. Apa yang punya projek contoh lah kan. Apa hukum dia? Alamak angin. Itu kira cerca ke tidak? Kalau dia sebut tu kerana dia terkejut. Ya, kerana dia melata. Ataupun secara dia tidak sedar. Atau mungkin juga dia tidak berniat untuk mencerca angin. Mudah-mudahan tidak berdosa dan tidak mengapa. Cuma sebaik-baiknya elakkanlah. Apa-apa berlaku dalam keadaan begitu, dia panggil fuj'ah. Benda-benda yang berlaku dalam keadaan kita tidak spontan. Dia panggil fuj'ah. Mufaja'ah. Atau fuj'ah. Bahasa Inggeris dia panggil apa? Maka tidak ada masalah sebenarnya. Sebab kita tak niat. Kita tidak bermaksud begitu. Cuma sebaik-baiknya kita elakkanlah. Dan cuba sebaik mungkin kalau berlaku apa-apa sebut nama Allah. Sekurang-kurang bismillah. Jangan kita macam tadilah alamak angin ataupun celaka. Lagi tak boleh celaka. Tapi dia bukan berniat. Dia cuma ya. Jadi nak kena bezakanlah. Kalau dia cerca, dia hina, bahkan dia marah. Intentionally. Maksud betul-betul dia niat begitu. Maka tak boleh. Termasuklah konteks hadis Nabi. La tasuburi. Ya. Tapi kalau dia secara tidak sengaja, dia pun tidak bermaksud, mudah-mudahan tidak berdosa, tapi sebaik-baiknya jangan. Dah cuba rutin atau lazimkan menyebut nama Allah dah hal fuja'ah seperti itu. Hal yang spontan tu. Macam ada sahabat Nabi, dia bahkan ada sebuah kitab Sunan. Nawawi pun masuk dalam buku zikir beliau. Di mana ada sahabat Nabi ni, ya, ni, kaki haiwan dia tu masuk dalam lubang. Tak tahulah dia duduk atas haiwan tu ke, dia bawa ke, tapi kaki haiwan dia tu masuk lubang, terjatuh. Apa dia kata? Ta'isa syaitan. Celaka syaitan dia kata. Kalau kita agak natemu ni. Mana dia marah syaitan tu. Dia tidak marah pada diri dia tidak marah pada haiwan dia tidak marah pada siapa-siapa, yang dia marah syaitan. Ta'isa syaitan katanya. Celakalah syaitan. Ya. Kalau kita kat guna perkataan-perkataan kesat lah. Bangang betul lah. Kalau Kelantan kat natal ni. Tak ada marah siapa. Tapi dah berlaku. Natal ni macam tu. Ini bukan kata tuan-tuan. Saya sendiri pun buat. Ya. Jadi sahabat kata begitu, ta'isa syaitan. Apa kata Nabi? Nabi kata, man athara dabbatuhu falyakul bismillah. Kalau haiwan kamu terjatuh macam ni, masuk dalam lubang atau seumpamanya, mana berlaku musibah-musibah kecil seumpama itu, hatta musibah besar pun, Nabi kata, kalau dia kata ta'isa syaitan, Nabi kata falyakul bismillah, hendaklah dia berkata bismillah dengan nama Allah. Dia boleh kata bismillah seumpama hadis ni, dan dia boleh sebut nama-nama Allah menerusi perkataan-perkataan seperti subhanallah, alhamdulillah atau masya-Allah, boleh saja. Ya. Atau Nabi pun ada hadiah lain. Aisyah kata bila dia melihat benda dia suka, dia kata alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya, dia kata alhamdulillah allazi tatimmu bihi as-salihat. Tapi kalau dia melihat benda tidak elok, tidak suka atau seumpamanya, Nabi akan kata alhamdulillah juga. Tapi Nabi kata ala kulli hal. Mana benda baik ke benda tak baik, Nabi kata alhamdulillah kedua-duanya. Asal sebut nama Allah lah. Tapi lah konteks ni Nabi kata bismillah. Tapi poin hujung tu Nabi kata, kalau kamu kata begitu, ta'isa syaitan, mu maki syaitan. Tapi sebenarnya Nabi kata ta'azam hatta yakun mislu al-bait. Setengah riwayat hatta yakun mislul jibal. Kalau kamu kutuk maki syaitan, dia akan membesar seperti rumah. Setengah riwayat seperti bukit. Lagi kuat mu maki, lagi dia besar kot. Ya. Tapi kalau kamu sebut nama Allah, Nabi kata tasaghara, dia akan mengecil. Hatta yakuna kazubab, sehingga dia jadi macam zubab. Mana zubab? Lalat. Ya. Ala kulli hal, kalau boleh elakkanlah. Tapi kalau tidak sengaja, poin dia, kalau tak sengaja, mudah-mudahan tidak berdosa. Tak sengaja kan. Tapi kalau sengaja tak boleh. Ya. Boleh.
InsyaAllah ta'ala. Azan dah tu? Isyak dah kan? Belum lagi? Dah masuk dah. Ada tanya apa lagi? Kalau tak ada soalan kita stop.